Dan pada saya benda tu hebat. Itulah yang Allah bagi kan. Lepas tu kita jumpa ada Idris. Idris ni power boxing. Dah memang wakil polis kan. So, kita ada minta dia belanja boxing. Macam mana dia suka boxing apa semua. Dan Idris ni nampaklah semangat dia tu kan. Dia pernah sampai dia nak berhenti boxing. Bonda kata sebabnya tak mampu bayar yuran RM60. RM60 sebulan. Tak mampu nak bayar, dia nak berhenti. Lepas tu sampai coach dia kata, jangan berhenti. So itulah, kita kadang-kadang tu orang-orang hebat ni dia hadir tiba-tiba kan. Apa yang paling best sekali kat rumah teduh ni? Rumah teduh yang best. Salah satunya makanan memang cukup sedap. Kira dah tinggi ni. Lepas tu sini ramai kawan. Dia tak rasa seorang-seorang. Lepas tu apa? Boleh duduk sini banyak berkomunikasi dengan orang semua. Tak kerja tengok phone lah. So orang selalu datang. Betul. Setiap hari ke? Dia tak setiap hari. Dia kadang-kadang kalau bonda beritahu kata apa? Ada orang nak mai. Kami kena mai macam tu lah. Tapi memang 15 tahun tu memang tidur pun dekat sini. 15 memang tidak pun sini. Sebelum ni masa lahir tu, sebelum lahir lagi mak ayah nak hantar sini ke macam mana? Macam mana dia tahu? Saya tak tahu. Tak tahu sangat. Yang tahu macam mana? Yang tahu dari kecil tu dah memang duk tahu ni, tak ingat lah. Tak tahu, tak ada pernah berkomunikasi dengan mak ayah yang betul tak pernah? Pernah. Tapi dulu lah. Sekarang dah tak komunikasi dengan diorang lah. Kurang lah. Macam mana hubungan dengan bonda? Bila membesar dengan adik-beradik ramai tapi bonda seorang ni cukup ke? Selalu kan macam adik-beradik kan 4-5 orang. Ini 30 orang kan adik-beradik. Cukup ke satu bonda, satu ayah anda? Tak tahu, bagi orang lain nampak macam tak cukup lah. Tapi bagi saya cukup lah. Bonda kuat. Oh ya? Bonda ada apa? Bonda boleh handle ramai orang je tu. Apa? Boleh percaya kat bonda. Orang lain kan kadang-kadang kalau dalam 30 orang tu, kalau 3 orang penjaga apa semua. Tapi bonda seorang dengan indah seorang tu, kau gila lah. Ya ke? So maksudnya kalau macam adik-adik yang baru lahir terus hantar sini tu, bonda lah tengok. Buat. Dia boleh minum susu. Lepas tu kan dulu kan dia macam ada kakak-kakak dalam ni dah keluar. Dulu kadang-kadang kalau bonda tak ada masa dengan dia, lepas tu kakak-kakak tu yang tolong mengasuhkan budak tu macam tu. Faham. Sekolah macam mana okey? Sekolah alhamdulillah okey. Rasa macam mudah ke, susah ke? Tak tahu, akademik bagi saya susah. Susah. Dia fokus sukan lah ni. Main apa? Sukan apa? Tinju. Ui, Stadium. Oh ya? Ya. Dia fokus tentu lah boleh pun. Dah main sampai wakil mana dah? Tak wakil lagi. Ni baru Ustaz? Baru start. Kenapa tinju? Sebab dekat TikTok semua tinju ke sekarang? Bukan. Saya macam mana? Saya dari dulu minat tinju. Sebelum ni minat silat. Okey. Duk main silat dengan Ayanda. Tapi apa? Saya tak suka silat dengan Ayanda ni tertahankan diri. Saya tak suka macam tu. Nak lawan orang lah? Saya suka apa? Alang-alang lawan orang daripada lawan kosong-kosong. Baik lawan dapat duit. Lagi bagus macam tu lah. Faham. Apa benda yang paling best sekali dekat rumah teduh ni sebenarnya? Sebab ramai orang yang tengah tengok ni tak pernah datang sini. Teduh best ni tak tahu. Saya senang nak kata. Paling best rumah teduh ni. Kalau terpaksa pilih satu benda je. Kalau kan hari-hari banyak benda buat kan. Kalau dalam satu hari tu kan kena pilih satu benda je. Banyak main kawan-kawan lah bagi saya. Tak terkurung lah kata. Banyak kawan-kawan pun memang kiranya semua duduk sini lah kan. Tu kawan-kawan luar datang. Kadang-kadang apa? Ada yang pernah main sat, lepas tu dia keluar balik dah macam tu lah. Kalau ada yang tak main duduk tetap macam tu. Sebab kebanyakan lah ni dah keluar dah daripada sini. Sebab lah ni dah pakat-pakat ada kerja dah. Ni baru-baru lah ni. Tak sedih kalau ada yang dah habis dia keluar? Sedih kadang-kadang. Sedih kan? Sedih tu sedih tapi nak koyak malu. Sedih-sedih gitu lah. Tapi boleh katakan setiap tahun ada orang baru masuk?
Betul. Selalunya masuk umur berapa? Daripada bayi ke kadang-kadang dah besar pun masuk juga? Kalau dulu umur-umur nyantai 5 tahun dah ada yang masuk dah. Oh. Tapi kalau dalam sekarang ni darjah 1, darjah 2 macam tu lah. Sebab lah ni umur tu dulu dengan sekarang berbeza. Apa yang beza? Tak tahu, saya nak kata. Dulu kebanyakan pun ambil budak-budak yang betul-betul bawah. Sekarang ni kebanyakan pun ambil atas-atas sikit. Mungkin benda dah tak nak jaga ke macam tu. Oh, betul lah. Faham. Cita-cita nak jadi apa? Kalau boleh lah, kalau boleh nak jadi petinju profesional. Kalau boleh. Tapi kalau tak boleh pun jadi cikgu PJ lah. Oh, Macam tu lah. berkaitan dengan sukan lah. Berkaitan dengan sukan. Jadi berkaitan dengan sukan. Siapa petinju favourite? Kalau saya minat, apa nama dia tu? Sebelum ni minat Muhammad Ali. Saya suka cara dia main, cara dia punya pergerakan. Habis sekarang saya lebih suka ke Canelo. Oh. Yang follow laju nak membuih dia tu. Tapi kalau buat yang besar-besar, badan besar-besar tinggi-tinggi jarang laju. Tu. So Muhammad Ali sesuai lah. Rasanya Idris pun dah besar nanti akan tinggi-tinggi dia kat 18. Sebab sekarang dah 17 lebih lah kan. Sekarang 171. Baru 1571 pun boleh hit dah 180. Apa harapan terbesar Idris Harapan terbesar dalam kehidupan ni? Untuk berjaya biar boleh bagi duit kat bonda Enda. Sebab benda dengan Enda yang jaga saya dari kecil pun. Harap saya boleh balas budi apa yang dia buat kat saya macam tu lah. Ingat lah memori daripada kecil dengan bonda Enda. Semacam Macam pernah dulu saya ni budak nakal, saya pernah kan dulu rumah tidur ada buat kat tempat lain. Lepas tu tempat rumah tidur lama tu dekat dengan stadium. Lepas tu ada lagi 2 orang duduk rumah tidur. Kami lari pergi stadium, kami mandi kat stadium. Balik-balik rumah kena dengan bonda. Macam tu. Kenapa? Kena berdiri atas kursi. Kenapa? Kena berdiri kat luar tengah-tengah panas macam tu lah. Agak-agak kalau dah besar, dah berjaya kan. Ya. Rasa nak datang lagi ya ke sini? Dia datang. Tempat yang susah, tak nak datang lagi. Dia datang. Tak malu kan? Tak malu. Benda kat sini duduk besar daripada dulu lagi. Tak lupa lah kalau kat sini. Duduk. Kalau boleh lah. Berjaya-berjaya tu nak main sini apa. Jumpa pandangan indah semua. Kalau tiba-tiba nanti ayah anda cakap Idris, dia dah tak larat nak jaga tempat ni, dah tua. Idris boleh ganti tempat ayah anda. InsyaAllah kalau ada kedarat nak jaga, insyaAllah boleh. Tarik saya kan nak jadi petinju. Dia tak ada masalah dengan rumah ni macam tu lah. Tapi kalau boleh, alhamdulillah. Tapi sekarang dah start ambil kelas lah, petinju. Macam? Sekarang dah start masuk kelas petinju. Dah masuk lah. Lama lah masuk. Cuma lama dah masuk? Saya sebelum ni duk main yang kat Kangak Jaya tu. Cuma yang kat Kangak Jaya tu dia main cuma payah nak dapat fight. Sebab yang kat Kangak Jaya tu tak payah nak dapat fight. Dia macam nak kata. Dia tak main macam nak kata. Kami masuk untuk main event. Kau payah nak dapat Lepas tu lepas baru-baru ni saya masuk MSNP ni, bawa polis ni, ini senang nak dapat fight. Dah pernah fight? Tak pernah. Bila? Sparring pernah. Nak fight. Saat dengar kata, coach kata awal bulan 2. Selangor. Tapi tak tahu saya boleh ke tak, insyaAllah boleh. Oh, kat Selangor kat Pernah Selangor. pergi Selangor sebenarnya? Pernah sekali dengan bonda. Di Niaga. Niaga apa dulu Bonda bawa ada saya dengan kawan saya kak. Bonda sekolah bawa pergi Niaga kat Selangor. Kat mana lah? Duduk berniaga belacan, yang kering macam tu lah. Apa-apa. Muay Thai sebelum ni terfikir juga. Cuma bagi saya Muay Thai terlampau lasak. Bukan tak suka. Cuma macam mana? Kalau boleh nak main. Tapi bonda tak bagi. Terlampau kasar. Ya, ada. Lepas tu lagi satu tinju kan, dia pakai sarung. Sarung tangan, lepas tu tak main lutut, tak main siku. Macam Muay Thai main lutut, main siku apa semua. Takut berisiko belakang kepala apa semua.
tahu kecil-kecil dah jadi nyanyuk payah. Bahaya agak tinju. Cuma macam mana ya, tak bahaya macam mana Muay Thai lah. Macam beza dengan boxing ni pula. Boxing bagi saya kat paling ni sikit, dia tak banyak macam kat tempat-tempat lain. Lagipun paling kan kecil. Saya fikir saya masuk boxing, saya main bawa paling, bagi nama naik dulu. So nanti benda-benda lain baru fikir nanti pula. Sebab dulu sebelum ni saya duduk, ada satu pondok, saya duduk pondok. Lepas tu jadi masa bully ya. Saya kena bully. Lepas tu saya nak tunjuk kalau boleh lah, nak buktikan kat mereka kata orang lemah pun boleh jadi kuat macam tu kan. Tak. Macam tu lah, senang suka. Faham. Pondok tu asrama ke? Pondok. Sebab sebelum ni mula-mula ada tahfiz. Lepas tu ada tahfiz. Lepas tu macam mana kata? Duduk tahfiz, lepas tu aturan dia pun kalau mau ketat habis semua. Saya jadi stres. Tengok sekali. Saya bagi tahu kat bonus saya tak boleh PR dengan tahfiz ni. Lepas saya keluar. Lepas tu dia fikir try pondok. Di pondok kan dah kitab habis semua. Saya kan ambil pondok, so ambil pondok. Saya ingat ustaz kat pondok tu bagus. Cuma anak murid yang bermasalah dia suka bully semua. Saya keluar. Tak tahan lah. Tak tahan. Berapa lama duduk pondok? Dah berapa bulan lah, 5 bulan gitu lah. Lama juga lah. Lama. Kat mana pergi pondok? Kat Kedah. Oh. Yang saya boleh kes Ponti tu kes kena ada satu kes ada kena corak yang panah. Oh ya? Melawak pasal corak yang panah. Macam mana dia tahu? Sebab dulu saya suka tolong mereka. Lepas tu bila dah lama-lama duduk beg, lepas tu kena pijak kepala. Lepas tu ada satu masa tu kat pondok kami ni tak ada air. Kami kena pergi mandi kat masjid. Masjid tu surau tengok. Lepas tu mandi lah kat tempat ambil wuduk. Kau orang tu. Kolah. Sekolah. Mandi dalam tu. Lepas tu mandi mula-mula depa ambil air sejuk depa corok. Tak apa rasa seronok Tengok. Saya tengok ada macam air panas. Saya nak lari tapi depan saya tu ada dinding. Saya nak lari. Sama-sama saya kali belakang tu depa corok. Tu kena. Lepas tu lepas habis kulit belakang. Sama-sama tu ada satu abang senior ni kesian kat saya. Lepas tu dia bawa saya balik tahfiz. Dia bawa saya pergi balik pondok. Lepas tu balik pondok tu saya nampak tu saya pergi tu ustaz buat ubat habis semua ubat. Lepas tu ustaz call bonda suruh main ambil. Semai ambil saya. Habis masa main ambil tu saya fikir nak push lagi kalau boleh nak lanjut tapi bonda kata tak payah Ponti dah teruk baru ikut ke lama ke dapat pijak lagi semua. Sekali habis tu saya pun ikut bonda saya masuk. Sekarang duduk sekolah menengah biasa.